Assalamualaikum. Hai adik-adik. Eureka pada hari ini ialah dakwat magic. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah air perahan lemon, putik kapas, kertas putih, lilin dan pemeti api. Langkah pertama, celup putik kapas ke dalam air perahan lemon. Kemudian, tulis nama di atas kertas menggunakan putik kapas tersebut. Dan langkah kedua, biarkan kering. Kemudian, lalukan kertas tersebut di atas api lilin dan lihat apa yang terjadi. Eureka! Jus lemon mengandungi sebatian karbon yang tidak berwarna pada suhu bilik. Apabila dipanaskan, sebatian ini terurai lalu membebaskan karbon dan teroksida. Hal ini menyebabkan tulisan jernih perahan lemon bertukar menjadi warna coklat. Selamat mencuba adik-adik!